Algebra Ramadan, day 10. Yang kuasa 2 pun ada, yang 2 bracket pun ada. Macam soalan ni. Kuasa 2, mari kita kembangkan dulu. Kiri square, 3A kuasa 2, 9A kuasa 2. Kanan square, 5 kuasa 2, 25. Always positif. Tengah-tengah, kiri darab kanan darab atas follow simbol. 3A darabkan dengan 5, 15A. Darabkan dengan 2, 30A. Follow simbol negatif 30A. Tolakkan dengan nampak sama tapi lain. Kiri square, 9A kuasa 2. Kanan square, 16 negatif. Tapi dekat dalam bracket. Buka bracket, luarnya negatif, positif jadi negatif, negatif akan jadi positif. Jadilah begini soalannya. Apa lagi? Selesaikanlah. 9A kuasa 2 tolak 9A kuasa 2, habis. Negatif 30A tak ada kawan. Tinggal negatif 30A. 25 tambahkan dengan 16, positif 41. And this will be our final answer, shuttle.